Darul Quran JAKIM terus memperkukuh peranannya sebagai institusi tahfiz terunggul negara apabila meraihkan 205 graduan sesi 2023 hingga 2025 yang berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran. Dalam majlis convocation yang berlangsung hari ini, beberapa pelajar mencipta kejayaan luar biasa apabila berjaya melengkapkan pusingan hafazan sehingga 11 kali sepanjang tempoh pengajian. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata sijil tahfiz Malaysia yang dikeluarkan Darul Quran kekal menjadi rujukan dan mendapat pengiktirafan meluas sejak di tahun penubuhannya. Sijil tahfiz Malaysia antara sijil yang diiktiraf. Walaupun banyak institusi lain yang mengeluarkannya, namun mereka tetap merujuk pada Darul Quran untuk mendapat pengiktirafan dan kita melaksanakan pensetaraan. Apa yang mereka buat setara dengan Darul Quran baru diiktiraf oleh pihak-pihak lain. Alhamdulillah. Beliau menjelaskan kolaborasi strategik bersama institusi pengajian tinggi awam seperti Universiti Sains Islam Malaysia terus diberkukuh bagi melahirkan hufaz profesional dalam pelbagai bidang. Majlis convocation ini turut meraihkan pelajar yang diberikan anugerah khas. Saya cita-cita nak jadi guru hafazan. Tapi insyaAllah kalau direzekikan beasiswa dan sebagainya, saya akan menyambung ke Syubra, Mesir dalam bidang Quran dan Qiraat insyaAllah. Dari Mama dan Abah, terima kasih sebab didik saya dari kecil. Tanpa Mama dengan Abah, saya tak ada dekat tempat yang sekarang ni. Sementara itu, jelas Datuk Dr. Sirajuddin melalui Dasar Pendidikan Tahfiz Negara 2.0, fokus kini diberikan kepada aspek pengekalan hafazan selepas tamat pengajian selain menyediakan skim pembiayaan khas kepada pelajar terutamanya daripada keluarga B40. Inisiatif ini seiring sasaran negara untuk melahirkan 125,000 hufaz profesional yang kompeten dan berdaya saing di peringkat global.